Alhamdulillah, hari ini dah sudah hari yang kelima kita berpuasa. Walaupun penat tapi hati rasa tenang. Betul tu, Ramadan bukan sekadar mahal lapar dan dahaga, tapi peluang untuk kita gandakan pahala dan amalan. Dan bersempena pula yang penuh keberkatan ini, satu majlis istimewa telah diadakan di sekolah kita. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim. Kami, wartawan cilik DHTV, melaporkan dari Dewan Lestari Tun Ali. Pada 23 Februari 2026, 5 Ramadan 1447 Hijrah telah berlangsung majlis peluncuran program Semarak Ramadan dan Bulan Panitia Pendidikan Islam SK Dato' Dharma Hussein. Saya mengajak semua menumpukan perhatian fokus pada tabung yang bermakna. Mari kita masuk dalam tabung untuk simpanan di hari akhirat nanti. Tidak puasa kena menghormat orang yang puasa. Kena lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan program Semarak Ramadan yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam tahun 2020. Pihak sekolah mengadakan tabung infak Ramadan untuk kita sama-sama memberikan bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Sama-sama kita bantu mereka. Sekian, terima kasih. Semoga program Semarak Ramadan dan Bulan Panitia Pendidikan Islam ini dapat memberi manfaat kepada semua warga sekolah Dan menjadi pembangkit untuk kita semua meningkatkan amal ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Kisha Amni. Dan saya Nur Insyirah. Terima kasih.